Pilah hospital mana, pilah doktor mana. Semua doktor kan kata kami cek semua normal, tak ada apa. Semua normal, tak ada apa. Kami cek, kami scan semua, tak ada apa. Saya berjumpa pesakit macam ni ramai. Ustaz, saya dah pergi dah Ustaz, buat scan. Saya ambil darah, saya cek tu, cek ni. Tak ada penyakit Ustaz. Lepas itu kita pun baca lah, pegang dia jampi, ruqyah, ingatkan jin lah apalah. Kita pun baca. Tak ada tanda-tanda kata dia kena gangguan jin. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ada makan di mana-mana tempat. Dan ada mata yang melihat dia tak semawa. Allah bagi bala dekat dia. Penyakit tak ada ubat. Ingat, atas dunia ada 4 jenis penyakit tak ada ubat. Pertama, mati, tak ada ubat. Tuhan kata mati, mati. Yang kedua, tua. Tua tak ada ubat. Walaupun dia cucuk botok ke, dia makan vitamin ke, dia buat macam mana ke, dia exercise ke, nampak dia awet muda, tapi tetap umur dia tua. Betul tak? Tetap juga dia hidup atas dunia ni dah sekian lama. Tua tetap tua, umur kita takkan berkurangan. 2. Yang ketiga, penyakit tak ada ubat. Tadi sebut, bila makan, 2 biji mata tengok kita tak semawa, Allah bagi bala penyakit tak ada ubat. Yang keempat ni saya nak sebut, yang disebutkan sebagai ain. Ain ini adalah mata dengki. Mata dengki ni tuan-tuan, mana-mana tempat kita pergi ada mata dengki. Sebab tu disuruh supaya kita tutup sikit kita punya nikmat. Macam mana? Kalau kita duduk di rumah, supaya orang jangan nampak dalam rumah kita, boterai sikit, jangan bagi orang nampak dalam rumah kita. Kalau kita naik kereta, kita tutup sikit, jangan bagi orang nampak siapa ada dalam kereta. Kalau kita duduk di rumah kampung, kita tanam pokok-pokok, jangan bagi orang nampak kemewahan kita. Sebab bila ada 2 biji mata, ni pun sama juga. Bila dia tengok, dia reling-reling, dia mula dengki dalam hati dia. Ish, aku geram dia ni. Dia ni kaya dia ni. Oh, dia ni handsome dia ni. Oh, dia ni segak. Tiba-tiba kita boleh kena penyakit yang tiba-tiba saja seolah-olah kita dirasuki oleh iblis setan. Tak payah jampi, tak payah pergi jumpa Tok Bomo. Hanya ekor mata. Mata dengki. Nama dia Ainul Hasid. Yang ni cukup bahaya. Saya teringat ketika saya belajar. Ketika saya belajar, saya refer dengan tuan guru saya, salah seorang daripada guru saya, almarhum Dr. Harundin. Saya kata, tuan guru terima tak apa yang saya cakap ni, bahawasanya hari ini manusia yang buat sihir dekat orang tak ramai, yang buat santau dekat orang tak ramai. Tapi hari ini manusia kena macam-macam penyakit adalah disebabkan 2 perkara. Pertama, disebabkan dia makan di satu tempat dia tak semawa orang lain. Ada 2 biji mata tengok dia makan dia tak pelawa, maka Allah bagi bala kat dia penyakit tak ada ubat. Dan penyakit yang kedua adalah Ainul Hasid. Manusia hari ini dengki, tak boleh tengok nikmat yang dikecapi oleh manusia yang lain. Akhirnya dia kena macam-macam jenis penyakit. Maka yang ni tuan-tuan, ada ramai saksi. Masa saya belajar, tuan guru kata, ya, apa yang disebutkan oleh Ustaz Syahul, saya menyokong apa yang dia sebut tu. Sebab benda yang dia sebut pun dia ajar kat kita. Kita sebut, kita refer. Betul tak ini hari ni? Sebab kita nak abang kat orang ramai. Hari ni orang tak ramai dah. Orang duk jampi, bawa lilin dekat menek menjadi busut, nak pakai tongkat lah, pakai kerih. Ada belen-belen. Hak jenis duk beramai ilmu hitam. Ada belen-belen. Tetapi yang ramainya orang kena penyakit pada hari ini adalah disebabkan kena mata dengki manusia yang lain. Dan yang ke-7, yang ke-8 barulah saya letakkan kita sakit tu terkena gangguan iblis setan. Kita jalan pergi mana-mana, pergi naik bukit ke, kita masuk hutan ke, kita masuk pergi tong sampah ke, tempat-tempat yang busuk ke, akhirnya kita terkena gangguan. Dan yang ke-9, manusia sakit adalah disebabkan sihir. Yang ke-10 dan ke-11 dan yang ke-seterusnya berkaitan tentang manusia, orang nak penayang orang. Santau lah, pukau. Sebab tu kalau orang sakit main jumpa saya tak letak orang buat orang. Saya takkan kata siapa-siapa buat dekat dia. Saya bukan seperti mana perawat yang lain. Kalau main dekat saya habaq betul-betul. Nombor 1, main sini kita muhasabah. Saya ada 10 checklist. Main kita cek satu persatu.
apa punca penyakit yang kita kena sekarang ni. Cek balik satu-satu. Mari kita buat diagnose. Kita cek balik. Apa punca kita kena penyakit sekarang ni. Jangan kata orang buat. Takut-takut kita tuduh orang buat. Kita fitnah orang. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Bomoh macam tu lah. Ni ada gaduh dengan siapa-siapa. Siapalah kita tak pernah gaduh dengan orang dalam dunia. Siapalah kita ni tak pernah bertengkar dengan orang dalam dunia. Siapalah kita dalam dunia ni tak pernah ada masalah dengan orang lain. Akhirnya kita akan kata apa? Dia tu buat lah. Saya rasa memang dia ni lah. Memang dia ni lah. Dia ni buat. Kita duduk tuduh. Bomoh tu tuduh. Kita percaya cakap bomoh. Akhirnya kita fitnah orang. Tuan-tuan.